NTMJ dan FAM berjaya bongkar dalang utama pemalsuan dokumen 7 pemain warisan. Malaysia kini berdepan risiko denda besar dari FIFA. Apa sebenarnya yang berlaku? Dalam video ini, kita bongkar segalanya. Some who doubt us. Ada beberapa pihak yang tak percaya. Never mind. We are doing something new. They are not used to it. Let it be. Your performance speak louder than what they think. This performance, this unity is our home. It's time for us to show. Isu bermula apabila FIFA mengesan ketidakjujuran dalam dokumen pendaftaran pemain warisan. Hasil siasatan dalaman mereka, 7 pemain didapati terlibat dan digantung selama 12 bulan. Namun, isu ini tidak terhenti di dalam negara. Negara jiran seperti Indonesia dan Vietnam mula memberi tekanan kepada FIFA dan AFC agar Malaysia dikenakan tindakan lebih keras dan digantung 2 tahun. Ada laporan rasmi dihantar ke FIFA mendakwa Malaysia cuai dan tidak telus dalam proses dokumentasi pemain warisan. Ini membuka ruang kepada kemungkinan denda atau sekatan penyertaan. Persaingan bola sepak Asia Tenggara kini bukan hanya di padang, tetapi juga di bilik mesyuarat dan pentadbiran. FAM kini memperketatkan sistem pendaftaran, termasuk semakan latar belakang dan dokumen sokongan pemain warisan. TMJ juga menegaskan bahawa integriti bola sepak Malaysia tidak boleh dikompromi. Namun, risiko tetap ada. Jika FIFA mendapati Malaysia gagal dalam membuat rayuan, denda kewangan dan sekatan pertandingan boleh dikenakan, menjejaskan persiapan skuad kebangsaan. Isu ini masih hangat dan belum selesai. Malaysia perlu bertindak pantas dan telus untuk elak hukuman berat dari FIFA. Untuk lebih banyak analisis dan perkembangan bola sepak tanah air, jangan lupa like, share dan subscribe. Skuad Harimau Melaya teruskan melangkah dengan semangat juang yang sama walau apapun dugaan. Yang penting bukan siapa yang tiada, tapi siapa yang kekal berjuang demi lencana di dada. Kami dan seluruh rakyat Malaysia berdiri teguh bersama anda. Selamat maju jaya Harimau. Hana cakap apa lagi? Dah tahu sudah hasillah. Tak, aku cuma buat macam ni ya ni lah. Takkan lagi buat lah. Hang ada lah nak mencucuk ya. Wah. Relax. Wah, dah kecil ke apa? Dah boleh cerita, relax dah. Ada.